Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fido bin Mat Dazid sebagai Presiden dalam Millionaire Club Beyond di Miami One International. Dan pada hari ini saya akan buat satu penerangan khas untuk semua network-network saya yang berada di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia agar lebih detail apa penerangan yang saya nak sampaikan tentang pencerahan saya pada hari ini. Dan saya nak beritahu macam mana kita punya perjalanan bisnes, produk, kita punya marketing plan dan testimoni-testimoni yang ada. So harap semua orang mampu untuk pelajari apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Dan video ni khas untuk semua. Okey, kita nak cari satu perniagaan lagi yang paling superb di Malaysia dan senang kita nak lakukan perniagaan untuk dapat untung yang lebih besar. Dan saya nak kongsikan pada hari ini satu perniagaan yang bernama Miami One International. Miami One International adalah perniagaan top up. Perniagaan top up, bila kita tahu sekarang pengguna handphone di Malaysia sangat menggalakkan kerana penduduk 32 juta penduduk di Malaysia menggunakan handphone bimbit. Dan kita tengok kenapa kita perlukan buat perniagaan top up. Tapi kita kena tahu setiap pengguna handphone, mereka akan top up handphone mereka untuk aktifkan handphone mereka untuk buat call, untuk beli internet, untuk message dan untuk apa-apa lagi penggunaan handphone. Clear? Kenapa saya ambil perniagaan ini? Sebab kita tahu handphone ni produk keperluan zaman sekarang. Kenapa? Pada tahun 1960-an, 1970-an, 80-an, 90-an, pada tahun 2000 dah sampai sekarang. Kalau kita tengok dulu, handphone adalah produk sampingan. Orang yang kaya boleh pakai, orang miskin pakai public phone. Tapi bila kita tengok dekat zaman sekarang ini, daripada orang susah sampailah orang yang berada, semua orang menggunakan handphone. Clear tak? Dan kita nak bawa satu bisnes yang sangat super. Perniagaan kita bernama Miami One International. Kalau kita sebut pasal international, kita tahu dia bisnes yang antara bangsa. Sebab bila company ni launching di Malaysia pada Mac 2015, dia telah buka di Malaysia, Indon dan Thailand. 3 buah negara serentak. Dia buat bisnes top up. Dia keluarkan modal berjuta-juta untuk buka di Malaysia, Indon dan Thailand. Dan sekarang alhamdulillah dah melebarkan sayap ke Cambodia, China, Brunei, Singapura, Vietnam. Itu dah 8 buah negara dah masuk dalam program Miami One. Dan kita tengok lagi, kita punya HQ di Miami One Solution, tingkat 8 Menara Kip, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Ini kita punya HQ. Mungkin orang tengok, betul ke kebenaran dia HQ? Betul ke wujudnya dia punya HQ dia? Kita boleh pergi sendiri di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Senang untuk kita cari Waze saja. Tesco Extra Selayang. Dan kalau kita tengok lagi, ada siapa yang suka jual produk? Mungkin tak ramai yang suka jual produk kalau kita nak berniaga. Tapi lumrah perniagaan, kita wajib ada produk. Tanpa produk, kita istilah perniagaan yang haram. Tanpa akad jual beli antara kita dan customer, dan macam mana kita dapat pendapatan yang halal betul, dan kita wajib ada produk. Tapi kalau kita tengok, produk apa kita nak bawa? Produk fizikal. Produk fizikal ni yang kita tahu, produk yang nampak, boleh dia pegang, boleh dia makan, boleh dia rasa, boleh dia sentuh. Itu produk fizikal. Macam suplemen pemakanan, macam apa lagi, macam-macam yang kita tahu produk fizikal. Tapi bila tengok, pada start tahun 2010 sampai 2015, produk ini dah merebak di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Ialah produk maya. Produk maya ni adalah produk digital, yang nampak tapi tak boleh disentuh, tapi boleh digunakan untuk kemudahan orang lain dan kita boleh buat berniaga sekali. Tapi kita ambil contoh produk-produk digital: Facebook, WeChat, Telegram, Instagram, WhatsApp. Itu adalah produk digital, produk yang nampak tapi tak boleh sentuh. Tapi kalau kita boleh gunakan WhatsApp, Facebook untuk berhubung dengan kawan di luar, walaupun beribu-ribu jauh kilo batu daripada jarak kita. Clear tak? Dan lagi satu, kalau kita nak berniaga juga, kita wajib buat produk keperluan berbanding produk sampingan. Kenapa? Sebab produk keperluan, permintaan dia sangat tinggi di dunia. Yang kita tahu contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu adalah produk keperluan. Tapi saya ambil contoh satu produk keperluan yang paling laris di dunia adalah toilet wanita. Toilet wanita ni adalah produk keperluan yang paling laris di dunia untuk kaum wanita. Clear?
Tapi kalau kita nak buat berniaga tolak wanita, mudah tak? Memang mudah. Tapi bagi seorang lelaki, macam mana kita nak jual tolak wanita? Memang sangat susah, betul? Tapi kalau perempuan, sangat senang. Sebab perempuan dengan perempuan senang berinteraksi untuk menjual tolak wanita sesama kaum mereka. Lelaki memang agak susah. Dan tapi kalau tengok produk yang keperluan yang lagi satu saya nak tunjukkan adalah reload atau top up. Ini yang kita nak bawa sekarang, produk top up. Sebab top up permintaan di dunia sangat tinggi. Untung contoh macam Maxis, Digi, Celcom, TikTok, Mobile setiap bulan bukannya jutaan ringgit tapi bilion keuntungan dia hanya dengan menjual top up. Sebab kalau kita tengok, kalau kalau seorang untung RM1 di Malaysia ada 32 juta rakyat. 32 juta rakyat. So bila RM1 kali 32 juta, dia untung 32 juta, betul? Itu kalau untung RM1. Dan kalau orang tu top up sekali, kalau orang top up berkali-kali, mereka akan dapat untung yang sangat banyak. Clear tak? Dan bila tahu top up ada satu permintaan yang tinggi, kita cari satu masalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pengguna-pengguna top up di luar. Sebab bila mereka gunakan top up di luar, selalunya mereka akan hangus. Keluarkan duit untuk beli top up, duit tak dapat balik. Tapi bila dia MyMe1, kita top up, anda dibayar. Okey tak? Ini saya nak kongsikan, ada peluang perniagaan yang sangat hebat. Dan kita teruskan lagi. Berapa bil telefon bulanan anda? Dan kita ambil contoh di mana pengguna-pengguna Malaysia mengeluarkan duit untuk beli top up. Kita ambil contoh sebulan yang kita wajib keluarkan untuk belanja beli top up. Mungkin RM100 sebulan. Ini minimum lah, 100 sebulan. Kalau anda menggunakan handphone selama 10 tahun, selama 1 tahun, kali dengan 12 bulan, maknanya anda dah keluarkan duit untuk beli top up saja sebanyak RM1,200 setahun, betul? Tapi kalau anda gunakan top up selama 10 tahun, maknanya anda dah keluarkan duit untuk beli top up saja sebanyak RM12,000. Setuju tak apa saya cakap? Ini yang anda keluarkan untuk beli top up selama 10 tahun. Tapi anda keluarkan duit untuk beli top up selama 10 tahun RM12,000. RM12,000 itu dapat balik tak? Semestinya tidak dapat balik. Tapi yang best ni, kalau anda jadi pengguna MyMe1, anda menjadi pengguna MyMe1, anda join MyMe1. Kita ambil contoh hari ni, anda top up RM100. Anda dah beli SMS, anda dah buat call, anda dah beli internet. RM1 ni dah habis. Kredit anda dah habis, betul? Tapi yang best dia lagi, anda hanya tunggu lagi 10 hari akan datang, anda akan dapat balik RM100 anda masuk. Clear tak? Dan bila dia masuk RM1 ni dalam bentuk top up kredit. Top up kredit ni anda boleh cash kan? Anda boleh cash kan? Anda boleh transfer ke bank anda, ataupun anda boleh guna top up kredit ni untuk jual balik top up dekat siapa-siapa. Tak kisah mereka pakai lain akun, Maxis, Digi, Celcom, Mobile, Friendly, TikTok, macam-macam ada. Anda boleh jual balik top up dekat siapa-siapa. So anda pun dapatlah balik duit anda RM100. Top up anda dah jadi percuma. Clear tak? Dan kita tengok lagi. Kita lihat berapa besar pasaran reload atau top up. Kita tengok kat sini, 7E, Tesco, IMD, Cold Storage, Watson, Guardian, Petronas, Petron, Speedmart, KK, Mindbank, RSB, Akibank, IP, Holland Bank. Dan tempat-tempat ni ada tak kena mengena dengan top up? Tak ada kena mengena pun dengan top up. Tapi kenapa dekat sini semua ada jual top up? Kita tengok contoh Mybank, 7E, Shell dan Yes, tempat kita nak boleh unify. Mybank tempat kita nak melabur duit, nak menyimpan duit, betul? 7E tempat kita nak beli bahan runcit, Shell tempat kita nak isi minyak, dan Yes tempat kita nak beli wifi. Tempat-tempat ni tak ada kena-mengena pun dengan top up. Kenapa? Mybank nak untung bilion setiap bulan, 7E untung belas ribu setiap bulan, pun ada jual top up. Kita tengok dekat Mybank.
Pergi dekat Maybank, kalau kita pakai Maybank to you, boleh tak beli top up? Boleh. Pergi dekat server E, tanya kat kaunter, ada jual top up tak? Ada. Pergi dekat Shell, tanya kat kaunter, ada jual top up tak? Ada. Sini pun ada jual top up. Kenapa mereka jual top up? Sebab permintaan sangat tinggi. Mereka berhenti mana-mana pun orang akan cari top up. Apa top up? Handphone tak akan berfungsi. Clear tak? Dan kita tengok contoh lagi. Perkongsian keuntungan. Kenapa Maybank dah untung bilion setiap bulan ni pun jual top up? Tengok. Maybank ni dia beri top up secara pukal. Bak kredit. Membeli secara banyak. Dia beli secara banyak RM 1 juta. Dan dia jual balik, dia untung daripada 1 juta 15%. 15% daripada 1 juta 150,000. Setahun dia beli 4 kali. Maknanya dia keluarkan modal 4 juta. 4 juta, 1 juta kali 15% kali 4. Dia untung setahun 600,000. Banyak ke sikit? Banyak. 600,000 tu terlampau banyak. Tapi modal dia besar tak? Besar. 4 juta. Okey, itu sebagai orang biasa memang tak mampu untuk keluarkan modal sebanyak 4 juta untuk dapat keuntungan 600,000. Clear tak? Tapi kita tanya lagi soalan. Maybank, owner Maybank yang dah kaya dapat 600,000 setahun dengan hanya jual top up ini. Adakah bos Maybank ni dia agihkan 600,000 kepada pekerja-pekerja dia? Tidak dapat. Mereka tetap makan gaji bos yang kaya. Tapi bestnya kalau anda jadi ahli MyMe1, anda join company akan buat benda sama. Dia beli top up sebanyak 1 juta. Bila dia jual balik, dia untung 15% daripada 1 juta. Dan 15% untung ni dia agihkan kepada members setiap 10 hari. Ahli menggunakan top up setiap hari, keuntungan 7% ke 10%. Nampak tak kat sini? Ada tak saya highlightkan perkataan menjual? Tiada. Sini ada perkataan mengguna. Tak suruh pun anda menjual untuk dapat untung. Hanya guna top up, anda dibayar. Clear tak? Dan anda tengok di sini, anda pun dapatlah menjana pendapatan yang besar di sini. Clear? Dan kita tengok lagi, MyMe1 ni sebenarnya adalah company telco. Mereka company bekerjasama dengan syarikat-syarikat telco yang ada di 3 buah negara. Indonesia punya telco, Malaysia punya telco dan Thailand punya telco. Indonesia punya telco macam Telkomsel, Indosat, Serbati, Ais, Ceria, Tri. Thailand punya telco macam Ais, Dtech, True. Malaysia punya telco Digi, Celcom, Mobile, Tuntok, XOX, Maxis. 3 telco yang ada di 3 buah, semua telco yang ada di 3 buah negara ni anda boleh gunakan dalam satu aplikasi. Tapi kalau tengok sebelum ni mungkin anda boleh top up di kedai, di server E, pam minyak. Tapi lepas anda join MyMe1, anda tak perlu lagi beli top up di kedai. Hanya di rumah pun boleh dengan menggunakan handphone anda. Anda boleh beli Celcom, Digi, Maxis, Tuntok, Mobile, XOX, RM10, RM30 dan RM50. Ikut berapa kehendak anda untuk membeli. Dan anda boleh jual kepada orang lain juga. Clear tak? Dan kita tengok lagi. Selain dari menggunakan servis top up, kita juga boleh membuat pembayaran bil harian kita melalui MyMe. Anda boleh bayar bil. Contoh macam Celcom bil, Digi bil, Maxis bil, Redkin bil, U-Mobile bil, XOX bil, Xro bil, TM bil dan TMB bil. TMB bil, TM bil, Xro bil dan bil-bil yang ada di sini. Bil yang anda wajib bayar setiap bulan. Anda terpaksa potong gaji anda untuk bayar bil setiap bulan, betul? Tapi kalau anda diberi peluang, anda boleh bayar bil secara percuma tanpa usik duit gaji, okey tak? Lagi okey. Pendapatan anda bulanan jimat tanpa perlu usik duit gaji. Mungkin sebelum anda bayar bil setiap bulan, duit itu tak dapat balik. Tapi bila di sini anda dapat menjana pendapatan yang sangat lumayan. Clear tak? Alright. Dan kita masuk bab package di MyMe1 International. Di MyMe1 International ada 5 package yang anda boleh join dan anda boleh beli di sini. Dan sebagai tahu anda, setiap package yang anda beli, anda tak rugi 1 sen pun. Sebab anda akan dapat pulangan top up setiap 10 hari sekali. Tengok, anda tengok package yang pertama. Package pertama, package Browns. Browns bermodalkan RM420. Anda daftar RM420, anda terus dapat top up bernilai RM30. Top up yang anda dapat pada hari pertama anda daftar ni
anda boleh cashkan dengan cara anda boleh jual top up, anda boleh bayar bil ataupun anda boleh transfer ke bank untuk cashkan. Clear tak? Dan selepas itu, selepas hari kemudian, anda akan dapat lagi top up bernilai RM15. RM15 ni akan dibayar selama 50 kali. Contoh, hari ni anda daftar, anda dapat RM30. 10 hari akan datang masuk lagi RM15. 10 hari akan datang masuk lagi RM15. 10 hari akan datang masuk lagi RM15. Sampailah 50 kali. RM15 kali 50 kali anda dapat RM750. Tambah RM30 bermula anda daftar tadi, jumlah semua anda dapat RM780. Clear tak? Modal anda RM420, anda dapat RM780. Modal yang kedua anda tengok package silver. Silver bermodalkan RM1,120. Anda daftar je terus anda dapat RM60. Dan setiap 10 hari anda akan dapat RM37.50. Dan dia akan bayar selama 60 kali. RM37.50 darab 60 kali anda dapat RM2,250. Tambah RM60 bermula anda daftar tadi, jumlah semua anda dapat RM2,310. Tapi anda tengok package yang ketiga, package Diamond. Diamond terlalu ramai orang join. Kenapa? Diamond bermodalkan RM4,445. Anda daftar jangan terus dapat RM200. Besarlah sikit, masa anda daftar dapat RM200. Dan setiap 10 hari anda akan dapat RM150. Dia akan bayar anda selama 60 kali. RM150 darab 60 kali anda dapat RM9,000. Tambah 200 bermula anda join tadi, jumlah semua anda dapat RM9,200. Modal anda RM4,445. Anda dapat RM9,200. Clear tak? Tapi kalau anda join package Platinum, Masya Allah, Platinum memang terlalu ramai orang join. Kenapa? Bermodalkan RM11,550. Anda daftar package Platinum RM11,550, anda terus dapat RM300. Dan anda boleh cashkan ke bank, jual top up boleh ataupun bayar bil pun boleh. Dan setiap 10 hari anda akan terima RM450. RM450 dia akan bayar anda selama 65 kali. 450 kali 65 kali, jumlah semua anda dapat RM29,250. Tambah 300 bermula anda daftar tadi, jumlah semua anda dapat RM29,550. Clear tak? Bila anda daftar package yang paling superb di dalam MyMe1, package yang paling ramai orang join dan untung besar adalah package VIP. VIP bermodalkan RM21,000. Daftar package VIP RM21,000, anda terus dapat top up bernilai RM600. Dan setiap 10 hari anda akan dibayar RM900. RM900 anda akan dapat selama 70 kali. 900 darab 70 kali, jumlah semua anda dapat RM63,000. Tambah 600 bermula anda daftar tadi, jumlah semua anda dapat RM63,600. Clear tak? Setiap package anda join, anda tak rugi 1 sen pun. Ini ada the best dalam MyMe. Ini namanya passive income. Anda join, anda dapat pada hari pertama dan setiap 10 hari anda akan diberi rebate top up. Dan top up yang anda dapat, anda boleh cashkan ke bank, anda boleh guna untuk top up ataupun jual top up, ataupun anda boleh bayar bil sendiri ataupun bayarkan bil orang lain. Dan anda dapat buat menjalankan perniagaan. Clear tak? Ini dia. Dan kita tengok macam mana cara-cara kita nak menjana pendapatan yang sangat lumayan di sini. Sangat mudah dan semua mampu buat. Sebab bila kita join sendiri, kita dapat menggunakan sendiri dan menjana pendapatan sendiri. Tapi kalau kita mengembangkan perniagaan kita dan meramaikan kita punya franchise di luar, pendapatan anda akan berganda-ganda. Clear tak? Tengok macam mana cara-cara yang mudah untuk anda buat. Dan kita ada step-step dia yang paling mudah. Ini step. Hanya lakukan 2 langkah mudah. Langkah pertama, dalam masa 14 hari daripada tarikh anda daftar. Contoh ini anda hanya taja 4 orang rakan. Siapa 4 orang rakan ni? 4 orang yang nak beli top up percuma, bayar bil percuma, ataupun 2 orang lagi nak buat duit sampingan setiap hari. Mereka ni lah yang akan daftar di bawah rangkaian anda. Bila mereka mendaftar di bawah rangkaian anda, tidak kira apa-apa package, hanya genap 4 dalam masa 14 hari, anda layak terima silver pin.
Silver pin ni apa? Silver pin adalah pin penghargaan pada grup kami Millennial Club Beyond kepada anda. Sebab orang Melayu kita suka dihargai, betul? Dia buat kerja, dia beri pangkat, dia beri penghormatan, dihargai, mereka lagi semangat lagi untuk menjalankan bisnes kita. Ini ada contoh silver pin kita. Lambang M, warna silver dan ada satu bintang di atas. Bila mereka ramai, bila anda dapat silver pin, maknanya orang dah tahu dah anda dah siapkan langkah 1. Bila kita tengok balik, bila anda dah selesaikan langkah 1, anda dapat silver pin. Langkah 2 pula anda perlu lakukan. Langkah 2 macam mana? Langkah 2 dalam masa 14 hari juga. Bila anda dah tanya 4 orang kawan, anda nak bantu dia pula. Bantu partner anda pun mengembangkan lagi. Dia buat 4, dia buat 4, dia buat 4 dan dia pun buat 4 orang. Bila mereka ni selesai langkah 1, langkah 1, langkah 1, langkah 1, maknanya mereka ni akan dapat silver pin. Bila anda pula akan dapat menjadi gold pin. Clear tak? Total dalam masa 1 bulan. Kalau tengok di sini, inilah gold pin warna gold M dan 2 bintang di atas. Ini gold pin. Tapi pesanan saya untuk anda di luar sana dan semua rangkaian saya, bila anda dapat gold pin, anda jangan sesekali pajaknya di kedai emas. Memang tidak laku. Inilah pin-pin yang ada di sini. Clear tak? Dan kita tengok lagi. Ini pula six figure income mana? Six figure income mana? Bila cecah saja pendapatan anda 100,000 tepat, anda akan diberi penghargaan yang paling besar, Millennial Pin, membentuk crown dan ada 5 bintang di atas. Bila ramai orang tahu anda dapat silver pin, Millennial Pin, maknanya anda dah siapkan langkah 3. Maknanya anda dah siap, anda dah capai pendapatan 100,000 tepat dan ke atas. Clear tak? Inilah dia pin-pin yang ada di Millennial Club Beyond. Dan lagi satu, kita tengok bonus-bonus yang ada di MyMe1. Di MyMe1 ada 4 jenis bonus. Ada 4 jenis bonus. Bonus yang pertama, bonus yang kedua, bonus yang ketiga dan bonus yang keempat sangat-sangat besar dan berikan anda untung yang sangat lumayan pada anda. Kerja sekali pendapatan anda berkali-kali. Clear tak? Yang anda tengok kat sini. Package bonus yang pertama, bonus entertainment. Bonus kedua, bonus sponsor. Bonus ketiga, bonus pairing. Dan bonus keempat, bonus matching. Bonus yang pertama, bonus entertainment. Entertainment contoh macam kita entertain prospect. Kita entertain beliau. Contoh, anda baru daftar hari ini, anda tak pandai nak terangkan macam saya terangkan, tapi anda panggil saya. Boleh tak tolong terangkan dekat kawan saya, prospek saya dan ataupun kenalan saya. Saya pun turun bantu anda terangkan pada kenalan anda. Saya yakinkan kenalan anda join package VIP 21,000. Saya sebagai menteri penerangan ni akan dapat RM600 sebab saya tolong yakinkan kenalan anda. Tapi bila anda pula yang bawa anda punya kenalan jumpa saya, anda akan dapat bonus sponsor, bonus tajaan. Bonus tajaan RM960. Clear tak? Kalau saya yakinkan kenalan anda join package Platinum, saya dapat 300, anda dapat RM480. Kalau saya yakinkan kenalan anda join package Diamond RM4,445, saya dapat RM120, anda dapat RM150. Kalau saya yakinkan kenalan anda join package Silver RM1,120, saya dapat RM30 dan anda dapat RM48. Dan Bronze RM420, saya dapat RM12, anda dapat RM19.20. Clear tak? Tapi macam mana nak cakap? Macam mana kalau saya buat sendiri tanpa perlukan bantuan saya? Bermakna entertainment bonus dan sponsor bonus 600 sampai 960 anda punya. Clear tak? Ni lah dia, the best yang mungkin anda tak pernah dengar pasal bonus entertainment di mana-mana syarikat lain. Tapi di MyMe1 kita ada sediakan. Ini buatkan ramai upline-upline di atas turun membantu di bawah untuk mendapatkan bonus entertainment. Tapi takkan selamanya anda nak berikan entertainment bonus pada upline. Semungkin anda nak belajar sendiri, betul? Dan akan motivate anda untuk belajar sendiri, bercakap sendiri dan buat sendiri. Clear tak? Ni dua bonus, entertainment bonus dan sponsor bonus. Kita masuk pula bonus pairing. Bonus pairing bermaksud bonus pasangan. Di bonus pasangan yang kita panggil dia bonus pairing, kita dapat bila bonus terjadi bila terjadinya macam ni. Contoh, tadi anda join, ini anda
anda bawa orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan orang keempat. Ini kiri, ini kanan. Kita panggil dia sistem binary. Dan contoh ini anda. Tadi anda hanya berkenal dengan berapa orang? 4 orang sekali seumur hidup. 4 orang sekali seumur hidup. Contoh anda di atas. Anda bawa saya Firdaus, join package VIP. Ini pun VIP. Ini VIP. Ini pun VIP. Kita buat pengiraan bonus VIP. Kalau kita tengok di sini, contoh ini saya. Kalau kita tengok bonus entertainment dan bonus sponsor. Entertainment bonus 5 sen kita dapat RM600 kalau seorang join package VIP. Dan sponsor bonus kita dapat RM960. 600 campur RM960. Tengok di atas, 600 campur RM960. Jumlah seorang join package VIP kita dapat RM1,560. Seorang RM1,560 seorang. Kalau kali dengan 4 kita dapat RM6,240. Tengok di sini. RM RM1,560. Kalau dengan 4 orang, kita dapat di sini bonus RM RM6,240, betul? Bonus RM6,240 anda boleh cashkan terus ke bank. Ini bonus anda dapat. Bonus sponsor dan bonus entertainment. Tengoklah bonus pairing. Bonus pairing, ini anda, ini saya, dan ini kawan anda seorang. Satu kiri dan satu kanan, terjadinya satu pasangan. Bila terjadinya satu pasangan, masyarakat akan bayar anda lagi RM1,200. Satu kiri, satu kanan, terjadi satu pasangan lagi. Bermakna ada 2 pasangan di sini. Anda dapat lagi RM1,200. Jumlah semua anda dapat 1,000 tambah 1,200 tambah 1,200. Tambah lagi di sini anda akan dapat RM2,400. Jumlah bonus anda dapat untuk 4 orang yang pakai VIP RM8,640. Clear tak? Ini dah sangat besar, hampir 10,000. Bukannya sikit, banyak. Ini baru cerita 4. Bila anda tengok, pendapatan anda akan bertambah bila terjadi macam ni. Contoh ini saya. Saya pun akan buat 4 juga. Saya akan placement di sini. A1, orang kedua saya akan placement di sini. A2, orang ketiga saya akan placement di sini. A3, sini. A4. Ni pun akan buat benda sama. Dia akan placement B1 di sini, B2 di sini, B3 di sini, B4 di sini. Maknanya nampak tak? Anda punya grup dah makin berkembang. Saya di sini akan dapat bonus seperti anda RM8,640. Kawan anda pun akan dapat RM8,640. Tapi anda di atas ni, anda akan dapat satu kiri, satu kanan. Terjadi satu pasangan, betul? Satu pasangan berapa? 1,200. Ini pun satu pasangan, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200. 1, 2, 3, 4. Ada 5 pasangan. RM1,200 darab dengan 5. Sini saja bonus anda sebanyak RM6,000. Clear tak? Besar ke sikit? Besar, sangat besar. Kalau 6,000 sehari, darab dengan 30 hari, income anda boleh cecah RM180,000 sebulan. Clear tak? Ini baru cerita saya dan dia ni buat 4. Belum cerita dia buat 4, dia buat 4, dia buat 4, dia buat 4. Kalau semua buat duplikasi 4, buat 4, pendapatan anda akan jadi berganda-ganda. Kerja sekali, pendapatan anda berkali-kali. Ya tak? Dan kita tengok lagi di sini. Kalau kita masuk pula bonus matching. Bonus matching kita dibayar 18%. 18%. Bonus matching kami panggil dia bonus pension.
Bonus pencen ni terjadi dan dibayar kepada anda 10 level. Now kita masuk pasal bonus matching. Bonus matching terjadi, contoh anda di sini. Bila anda di atas, tadi anda hanya sponsor 4 orang kawan, betul? 4 orang kawan. 4 orang kawan, orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan orang keempat. Orang yang sama, tak perlu cari orang lain. Tapi bonus anda tetap diberi yang sama. Anda tengok, level 1 anda ada 1 orang, 2 orang, 3 orang dan 4 orang. Nampak tak? Kalau ni buat 4, dia pun buat 4, dia buat 4, dia pun buat 4. Di level 2 anda ada 16. 16 kali 4, 64, 256, 1024, 4096, 16, 384, 65, 536, 262, 144 sampai level 10, 1048, 576. Nampak tak? Dia buat duplikasi 4 bawah 4, 4, 4, 4, 4 sampai level 10. Anda ada 1 juta members di bawah rangkaian anda. Anda hanya buat 4 saja, betul? Tapi yang ni akan bawa dalam grup anda. Ni ada hebat dia, duplikasi 4 bawah 4. The power of 4. Anda tengok berapa pendapatan anda. Level pertama saya akan bayar anda 3%, 3%, 1.5% sampai level 10, 1.5%. Total di sini anda dapat 18%. Bonus matching adalah bonus paling terbesar dalam MyMe. Kalau anda tak buat, anda sangat rugi. Anda tengok betul-betul macam mana pengiraan saya. Contoh, untuk pakej VIP. Kalau anda jual pakej VIP, anda makan sampai level 10. Kalau anda jual pakej Diamond, Platinum, anda dapat sampai level 8. Kalau anda join pakai Diamond sampai level 7. Kalau anda join pakai Silver sampai level 4. Kalau anda join pakai Bronze RM420, anda makan sampai level 2 saja. Maknanya level 3 ke bawah anda tak dapat, Silver sampai level 4, 5 ke bawah anda tak dapat, Diamond sampai level 7, 8 ke 10 anda tak dapat, Platinum sampai level 8, 9 ke 10 anda tak dapat. Kalau anda join pakai VIP, anda makan sampai level 10. Ini adalah bonus matching. Dan contoh saya buat pengiraan lagi. Contoh ini anda cakap, kalau saya join bagi VIP, setiap 10 hari saya dapat RM900 dalam bentuk top up. Dan akan bayar sampai 70 kali. Untungnya kalau aku join package VIP RM21,000. Dan anda tengok pula, kalau saya join package VIP RM21,000, makan sampai level 10 lagi. So bermakna anda decide untuk join package VIP. Contoh ini anda. Kalau anda nak untung besar, anda join package VIP RM21,000. Dan anda daftar package VIP RM21,000, anda makan sampai level 10 dan setiap 10 hari anda akan dapat RM900. Contoh ini anda. Anda bawa saya, anda bawa 3 lagi kawan anda. Contoh saya di bawah anda. Saya daftar bawah anda package VIP RM21,000. Kita tengok sini. VIP RM21,000. Setiap 10 hari saya akan dapat RM900. Saya daftar bawah anda, saya akan terima RM900. Masuk je RM900 dalam akaun saya, anda terpaksa terima 3%. 3% daripada RM900, anda akan dapat sini RM27. Saya nak tanya anda, saya dapat RM900 bukannya sekali, tapi selama 70 kali. Maknanya anda akan terima RM27 daripada saya selama 70 kali. Kalau saya daftar bawah anda package Platinum RM11,550. Setiap 10 hari saya akan dapat RM450. Maksudnya RM450 dari akaun saya, anda terpaksa terima 3%. RM13.50 sampailah 65 kali. Kalau saya daftar bawah anda package Diamond bermodalkan RM4,445. Setiap 10 hari saya akan dapat RM150. Maksudnya RM150 dari akaun saya, anda terpaksa terima 3%. RM4.50 sampai 60 kali.
Dan kalau saya join package silver, bermodalkan RM1,120. Setiap 10 hari saya akan terima RM37.50. Dan anda akan dapat 3% RM RM1.12 sampailah 60 kali. Kalau saya daftar bawah anda lagi package bronze, bermodalkan RM420, paling kecil. Setiap 10 hari saya akan terima RM15. RM15 darabkan 50 kali, anda pula akan terima sini 0.45 sen sampailah 50 kali. Clear tak? Habis kita buat pengiraan total bonus anda. Contoh ini anda pakai VIP, anda makan sampai level 10. Maknanya 1 juta member semua anda makan. Tapi yang ramai-ramai ni, yang 1 juta di bawah rangkaian anda, mereka tak join package VIP, tak join package platinum, tak join package silver, diamond, tak join package silver, tapi hanya join package bronze saja, paling rendah bronze RM420. Bila mereka daftar bawah anda pakai bronze RM420, anda akan terima 0.45 sen. Kenapa? Sebab mereka daftar pakai bronze, setiap 10 hari mereka akan terima RM15 dan anda akan terima 3%. Bila masuk ke RM15 akaun mereka, anda akan terima 45 sen. 45 sen darab dengan 1 juta di bawah rangkaian anda. 1 juta. Bermakna setiap 10 hari income anda bukannya 45 sen, tapi RM RM450,000 setiap 10 hari. Okey tak? Sangat okey. RM450,000 setiap 10 hari. Bukannya sikit, banyak. Sebulan ada 3 kali. Sebab dalam masa sebulan ada 30 hari. Kalau kali dengan 10, maknanya 3 kali sebulan. Darab dengan 3 kali. Sebulan income anda RM1.35 juta. Banyak atau sikit? Banyak. 1.35 juta setiap bulan. Okey tak? Tersangat okey. Clear tak? Anda dapat RM450,000 bukannya sekali, tapi selama 50 kali. Besar tak pendapatan anda? Anda boleh bayangkan tak berapa pendapatan anda akan datang? Sebab mereka nak terima RM15 selama 50 kali. Selama 50 kali juga anda dia bayar RM450,000. Dan setiap bulan anda akan maintain 1.35 juta setiap bulan. Clear tak? Ini saya cerita kalau terjadinya 100%. Di dalam rangkaian anda tak semua akan jadi macam anda, betul? Mungkin ada yang nak mengguna sendiri. Mungkin ada yang nak buat duit sampingan santai. Tak macam anda. Anda buat fokus, anda dapat 100%, tapi anda tak dapat 100%. Mungkin semua rezeki datang dari Allah SWT, betul? Mungkin Allah bagi anda rezeki 10% saja daripada 1.35 juta. Tak dapat 1.30 juta setiap bulan, tapi kalau dapat 10% RM135,000 setiap bulan, okey tak? Okey juga. Setiap bulan 135,000. Tapi kalau anda hanya dapat 1%, anda buat santai-santai, 1% daripada 1.35 juta, setiap bulan pun anda boleh dapat 13,000. Ya tak? Tapi kalau anda buat 0%, 0% macam mana? Tiada usaha langsung, anda join sahaja. Bila anda join saja. Kita tengok di sini. Kalau anda join package VIP 21,000, setiap 10 hari anda dapat 900. Sampai 70 kali anda dapat 63,000. Anda join package platinum 11,550, setiap 10 hari anda dapat RM450. Dan sampai 65 kali anda dapat RM29,550. Anda join package diamond 4,445, setiap 10 hari anda dapat RM150. Masuk je RM150, darab dengan 60 kali anda dapat RM9,200. Dan anda join package silver RM1,120, setiap 10 hari anda dapat RM37.50. Dan akan bayar selama 60 kali.
RM37.50 kali dengan 60 kali anda dapat RM2,310. Kalau anda daftar paket paling rendah, paket bronze, memudahkan RM420. Setiap 10 hari anda dapat RM15. Dia akan bayar selama 50 kali. RM15 kali 50 kali anda dapat RM780. So modal anda balik sendiri dan ada untung lagi. So apa risiko di bisnes MyMe1? Tak ada risiko. Anda tak usaha pun anda tetap balik modal. Tapi dan disertakan dengan untung anda. Clear tak? Ni dia MyMe1, dia sangat best. Dia bisnes yang paling superb pada tahun 2015. InsyaAllah akan berkembang bertahun-tahun akan datang. Dan kalau anda bersama sekarang, ini adalah pendapatan anda yang akan anda terima. Clear tak? Package anda memang tak untung. Inilah bonus-bonus yang kami terima setiap hari. Sangat besar. Bonus matching adalah bonus paling besar dalam MyMe1. Clear? Dan saya akan teruskan macam mana cara-cara kita nak dapat reward. Dan kita akan masuk part reward sebentar lagi. Dan kita masuk part reward. Reward yang diberi kepada MyMe dan kepada members yang achieve dalam syarikat. Dan macam mana anda nak achieve, memang sangat mudah dan sangat senang untuk anda buat. Macam mana nak dapatkan reward di sini. Contoh, bila ada seorang daftar di bawah anda akan dapat point value. Bahasa pendek dia PV. PV ni dah bentuk point. Contoh, anda bawa seorang je bagi VIP. VIP bermodalkan RM21,000, anda akan dapat RM4,000 PV. Platinum RM11,500, anda akan dapat RM2,000 PV. Diamond RM4,445, anda akan dapat RM800 PV. Silver RM1,120, anda akan dapat RM200 PV. Dan bronze RM420, anda akan dapat RM80 PV. Contoh, anda bawa saya jangan pakai VIP. Anda dapat RM4,000 PV. Dia akan naik di sebelah kiri anda. Anda bawa pula seorang sebelah kanan, jangan pakai VIP, anda dapat lagi RM4,000 PV. Sekarang ni di belah kiri ada RM4,000, di kanan pun ada RM4,000. Dan anda bawa orang yang ketiga, tapi hanya jangan pakai platinum saja, RM11,550. Anda akan dapat RM2,000 PV. RM2,000 PV ni, walaupun anda placement saja di bawah saya pun akan terima juga RM2,000 PV. Dan anda pun dapat sini RM2,000 PV. Contoh, di atas anda ada lagi orang di atas anda dan sampailah ke orang yang 001, semua akan merasa RM2,000, RM4,000 semua naik ke atas. Clear tak? Semua dapat sama rata. Ini pun dapat juga. Ini platinum, ini dapat RM2,000. Ini pun tambah RM2,000. Sekarang ni anda dapat RM2,000 tambah RM4,000, RM6,000 PV. Sebelah kiri, sebelah kanan pun ada RM6,000. Bila terjadinya RM6,000 kiri, RM6,000 kanan, anda tengok di sini, kiri RM6,000, kanan RM6,000, anda akan dapat reward Asus ZenPad harga RM800 percuma daripada syarikat. Bila anda terdapat, anda terus pergi redeem di syarikat, bila terus ambil. Clear tak? Dan RM6,000 kiri, RM6,000 kanan, bila anda dapat Asus ZenPad, poin anda ni dia tak hilang. Dia akan bawa ke depan untuk dapat reward yang seterusnya. Contoh sekarang ni pula terjadi RM25,000 kiri, RM25,000 kanan, anda akan dapat Samsung Note 5 harga RM3,000. Bila terjadinya RM100,000 kiri, RM100,000 kanan, anda akan dapat jam tangan Rolex harga RM30,000. Tapi percaya atau tidak, ramai yang dapat jam tangan Rolex. Tiada seorang pun yang ambil jam tangan Rolex. Tapi yang best dia, anda boleh tukar dengan kereta yang berharga RM30,000 down payment. Kereta apa yang down payment RM30,000? Semestinya kereta mewah, betul? Contoh, anda beli kereta BMW. Syarikat tolong bayarkan anda down payment RM30,000. Mana anda tak perlu langsung keluarkan duit untuk keluarkan down payment. Syarikat tolong bayarkan untuk anda dapatkan kereta yang pertama anda. Clear tak? Dan bila terjadinya RM300,000 kiri, RM300,000 kanan, anda akan dapat kereta lagi bernilai RM70,000. Dapat kereta yang kedua, jangan cerdik sangat, ambil kereta lagi. Tapi top up kereta yang pertama. Sebab kereta yang pertama anda ada loan lagi di bank. Contoh, anda beli BMW harga dia RM150,000. Syarikat tolong bayarkan anda down payment RM30,000. Bermakna anda ada hutang lagi di bank sebanyak RM120,000. Clear tak? Dapat kereta RM70,000, top up kereta yang pertama.
So hutang anda di bank ada lagi RM 50,000. Jimat tak? Jimat. Syarikat dah telah bayarkan 100,000 untuk anda. Anda hanya perlu bayar untuk kereta anda 50,000 sahaja. Nampak tak kat sini? Sangat senang dan mudah. Dan bila terjadinya 900,000 kiri, 900,000 kanan, anda dapat lagi kereta mewah harga 240,000. Bila dapat 2 juta lagi dan 2 juta kanan, anda dapat banglo harga setengah juta. Clear tak? Di sinilah memang sangat senang untuk anda dapat reward-reward yang ada di sini. Dan macam saya cakap tadi, setiap bonus pasangan, bonus pairing yang anda dapat untuk package yang nak join ada maksimum sehari untuk pairing anda. Kalau anda join package bronze RM420, anda hanya dapat 3 pasangan saja sehari. 3 pasangan bersamaan dengan RM75. RM75 sehari. Kalau darat 30 hari, sebulan income anda untuk bonus pasangan RM2,250. Kalau untuk package silver 1120, sehari anda hanya layak dapat 6 pasangan bersamaan dengan RM150. Kali dengan 30 hari, sebulan anda hanya dapat RM4,500. Kalau diamond 4,445, sehari anda boleh dapat 50 pasangan dan sehari maksimum anda 100,200. Kali 30 hari, sebulan anda boleh dapat 36,000. Kalau package platinum 11,550, sehari anda boleh dapat 150 pasangan dan maksimum sehari income anda RM3,000. Kalau kali 30 hari anda boleh dapat 90,000. Dan kalau package VIP 21,000, anda boleh dapat maksimum untuk bonus pasangan 250 pasangan. Maksimum income anda RM6,000 sehari. Dan kali yang 30 hari anda boleh dapat 180,000 sebulan. Clear tak? Ini ada maksimum pasangan untuk bonus pasangan tadi. Clear? Alright. Dan berakhirlah penerangan saya pada hari ini. Dan pada penerangan saya daripada A sampai Z, saya harap anda faham dan anda boleh pelajari dengan lebih mudah. Yang anda berada di jauh sana, anda boleh belajar dalam online, anda boleh belajar di YouTube, dan boleh fahamkan macam mana pengiraan bonus, macam mana kita nak bercerita pasal produk dan kekuatan company kita kepada ramai orang, InsyaAllah. Dan itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap anda di luar sana duplikasikan apa yang saya ajar, fahamkan dan betul-betul buat sampai jadi. Dan last kata daripada saya, jumpa kita di highway.